Perkongsian daripada Sheila Amzah kali ini, jujur, rasa sangat dekat dengan realiti ramai ibu bapa sekarang. Dia tak cerita tentang glamour, tak cerita tentang kerjaya, tapi tentang satu benda yang mungkin paling mencabar dalam hidup dia, jadi ibu. Dia akui, zaman sekarang, nak jadi ibu bapa bukan mudah. Banyak sangat perkara yang perlu difikirkan. Nak besarkan anak ikut kesesuaian zaman. Dalam masa yang sama, nak jaga nilai, nak jaga cara didikan. Belum lagi bila kita sendiri sedang cuba sembuhkan trauma lama yang mungkin kita bawa dari generasi sebelum ini. Sheila juga ada sentuh tentang satu perkara yang buat ramai ibu bapa rasa takut. Apa yang kita baca setiap hari? Berita, kisah-kisah di media sosial. Kadang-kadang nampak jauh, tapi sebenarnya dekat. Sebab ada saja cerita yang akhirnya jadi pada orang sekeliling kita. Dan dari situ, rasa risau tu makin kuat. Dia juga cakap, sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita bukan sekadar membesarkan anak, tapi juga untuk membersihkan perkara yang salah, yang mungkin dah lama dianggap normal dalam keluarga, supaya anak-anak tak perlu ulang kesilapan yang sama. Bila fikir balik, bukan senang nak putuskan kitaran itu. Perlu kesedaran, perlu usaha, dan kadang-kadang perlu keberanian untuk ubah sesuatu yang dah lama terbiasa. Perkongsian ini bukan sekadar luahan, tapi macam satu peringatan bahawa jadi ibu bapa bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang sentiasa cuba jadi lebih baik untuk anak-anak. Korang rasa, dalam dunia sekarang, cabaran terbesar jadi ibu bapa itu datang dari luar atau sebenarnya dari dalam keluarga sendiri? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.